Apakah hukum makan makanan yang dimasak oleh orang bukan Islam? Syarat sah kita nak makan yang jadi halal, nampak? Dia ada dua. Yang pertama, hendaklah makanan itu makanan yang suci. Kalau makanan tidak suci, tak boleh makan, sekalipun Tok Imam yang masak. Tak boleh, kerana tidak suci. Tidak suci lawannya kotor, najis. Walaupun orang Islam yang masak. Mengkarung 3 rasa. Contoh, Tok Bila yang masak, boleh makan? Tak boleh. Macam syarat yang pertama, bahan yang nak makan tu mesti suci. Faham? Maknanya kalau benda yang wajib disembelih, mesti sah sembelihannya. Okey. Yang kedua pula, alat yang digunakan untuk memasak mesti bersih. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia jumpa Nabi, dia nak tanya masalah. Kerana dia ni kerjanya belayar, selalu singgah di negara orang kafir, orang bukan Islam. Jadi dia nak tanyalah, bila berada di duduk di negara orang bukan Islam, boleh makan tak di kedai-kedai dia? Dia kata, ya Rasulullah, kami selalu duduk atau singgah pada negara orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari kiamat. Tak. Dan ada hadis yang lain, kami selalu singgah di negara orang Yahudi yang kafir kepada Allah. Haruskah kami makan dalam bekas-bekas mereka itu? Sama tak soalan? Okey, Nabi kata, fafsiluhu awwala summa kulu fiha. Wajib kamu bersihkan alat-alat, pinggan, mangkuk, sudu dan sebagainya, baru halal kamu makan. Bila tu? Jika bahannya itu bahan yang bersih. Maknanya kalau roti canai orang kafir yang buat. Yang buat apa benda ni, roti tu, yang buat bola tu, Presiden Amerika Joe Biden. Dia yang buat bola. Ambil tepung, campur air, letak garam, buat bulat. Ada tak benda-benda haram? Tak ada. Bila siap jadi bola, kita ada roti canai satu, yang tebal dia Presiden Rusia Putin botol susu, bang. Dia yang tebal perang. Ada tak benda haram masuk dalam? Tak ada. Harus makan. Cuma jika yang bukan Islam buat itu halal, yang orang Islam buat halal, afdal makan orang-orang yang Islam. Itu jawapan ulama. Okey? Kita sekarang tak peduli apa dah. Janji makanan itu viral. Bila viral, kita makan. Walaupun ada darah yang mengalir atas ikan, atas daging. Contoh, banyak sekarang makanan Jepun bawa masuk ke sini. Daging ikan berdarah. Daging berdarah. Ikan tu ada darah atas daging. Atas badan ikan masih berdarah. Tidak dibasuh. Kerana nak dapatkan kemanisan darah itu. Makan haram. Allah kata, audaman masfuha, termasuk yang haram, daging yang masih ada darah yang mengalir di luar dagingnya. Kamu tidak basuh. Sebab tu bila dah besar, selalu duk makan haram, besar, lawan ulama. Nampak? Kutuk tok-tok guru, marah orang berselawat. Mana? Lama mana makan haram? Dia boleh merosakkan minda kita.